Tapi orang yang banyak duit ni tuan-tuan, duit banyak, enjoy lah. Sampai kan saya buat satu kira-kira. Katakan ada anak kembar 2 orang, okay? Yang seorang ni dia ada kesedaran kewangan. Umur 25 dia terus start menabung. Dia menabung lah dekat ASB contoh. Sebulan dia simpan 500, 500, 500. Dia dia mau simpan daripada umur 25 sampai lah umur dia 60. Okay. Yang B pula, dia ni suka enjoy. Ada kawan-kawan suka lepak keluar, dia cakap, alamak bosan lah kerja-kerja, lepas tu menabung kan, bosan kan. Jadi dia kena enjoy ni, tak apalah, nanti dia akan lawan kembar dia tu. Lepas 10 tahun dia cakap, umur 35, baru dia akan serius menabung, dan dia akan tambah ekstra 500. So kembar dia 500, dia simpan sebulan 1000. Okay. Tuan-tuan, sebabkan diorang ni simpan dekat tempat yang ada return, si A ni, dia simpan tempat yang ada return, ASB, dan dia simpan konsisten bermula 10 tahun awal daripada abang dia, kembar dia ni. Walaupun dia simpan hanya 500, tuan-puan kalau buat calculation pakai financial calculator, yang lebih banyak dia punya saving tambah dengan dividen adalah adik dia yang start awal. Mau cakap betapa pentingnya kita bermula menabung daripada seawal yang mungkin berbanding orang yang start lambat walaupun dia doublekan saving dia. Kalau ikut secara biasa, abang dia menang. Tapi kalau ikut simpanan, ikut dekat yang ada dividen, ada kenaikan semua tu, adik dia menang. So, tuan-puan yang muda-muda lagi ni kan, semua nampak muda kat saya ni, beruntung sebab start nak tahu awal. Tapi tahu belum tentu bertindak. Kita make sure bertindak sekali lah.